Kalau akak lambat sikit datang ni, memang akak kena pergi hospital dah ni. Okey, hai Kak cantik. Okey, so sebelum tu nak tanya dulu nama akak apa? Nama kita Ika. Kak Ika lah. So hari ni akak datang untuk masalah apa tu? Masalah tu lah yang rambut gugur dengan bawah dia tu rosak. Bawah dia macam rosak sikit lah. Okey, so tak apa, kita check dulu, kita scan dulu, kita tengok macam mana. Okey. Akak memang masalah rambut gugur ni agak serius jugalah. Yang ni saya tengok kat sini, saya pun memang terkejut tau Kak. Kalau akak lambat sikit datang ni, memang akak kena pergi hospital dah ni. So lubang folikel tu biasanya dia 3 ke 5 helai rambut. Okey, tapi bila folikel rambut kita ni tak sihat, dia makin lama makin kecut, makin lama makin kecut. Okey, sampai satu tahap tu rambut dia jadi halus. Daripada halus terus tak ada. Bila dah tak ada tu, masa tu memang tak boleh nak treat dah. Okey, so macam masa kita scan tu, yang ni dia tersumbat. Okey, maybe pernah ada luka ke. Okey, tapi ni agak serius lah. Okey, yang ni ni semua dia tersumbat. Okey, so folikel rambut akak ni dia daripada tebal, rambut tebal, so dia jadi 2 helai, lepas tu dia akan makin menipis. Nampak ni 1 helai. So kalau untuk akak punya treatment ni, yang ni kita memang kena emergency kena terus buat estrogen revival therapy. Nama apa? Kakak Nasua. Kakak Nasua. Umur berapa? 1, 2, 3, 4 ke? 4 tahun ni? Tahun. Okey. Cantiknya rambut kakak ni. Okey, nanti kita cuci-cuci rambut, kita blow-blow rambut, lagi cantik-cantik nak. Okey, kita tunggu kakak besar sikit, baru boleh colour rambut. Okey? Yeah. Okey, jom. So, dekat Selu ni, kalau korang nak bawa anak-anak ke, nak bawa anak perempuan, boleh je. Okay, so kalau untuk budak-budak boleh buat macam hydro treatment tadi. So hydro treatment ni orang kata just untuk bersihkan dia punya kulit kepala. Okay, dan bolehlah bagi anak perempuan kita merasa kan macam mana pergi salon. So, ini baru first buat water punch, dah keluar dah result dia macam ni. Okay, so you tengok sel-sel kulit mati semua ni, dia dah keluar. Kalau korang yang tak pernah buat scalp treatment langsung, korang memang kena datang. Buat sekali pun dah nampak dah result dia. Kalau you tengok kan, lepas hydro tadi, nampak tak? Dia punya kulit kepala memang clean, bersih, nampak putih. So, dia tak macam kuning-kuning macam tu. Okay, so now baru kita boleh buat. So, ini secret dia. Ni adalah exosome. Exosome ni sebenarnya micro nano daripada stem cell. So yang ni kita just letak je, titikkan dekat kulit kepala macam ni. So tujuan dia untuk bangunkan, untuk kejutkan folikel-folikel yang tengah tidur tu. Kita gosok dia dekat kawasan-kawasan tu supaya dia serap ke dalam. Okey, lepas kita sapu tadi, kita terus buat yang ni MTS lah. So MTS ni supaya orang kata dia punya laluan dia tu semua tu dia terbuka. So kita nak kejutkan folikel bangun kan. So kita kena gunakan teknik MTS ni. So akak mungkin akan ada rasa macam, ada rasa sikit lah. So ni dia. Okay Kak, so lepas dah settle semua ni, kita akan buat cooling. Okay, so kita gunakan cold infusion. So mesin ni dia memang sejuk. So akak cuba rasa. Sejuk. So sejuk ni tujuan dia adalah untuk redakan orang kata keradangan ke, nak elakkan ada apa-apa rasa panas ke. Okay, sebab tadi kan akak baru lepas buat MTS. So next, kita nak pakaikan bio helmet ni. So bio helmet ni tujuan dia adalah untuk melancarkan peredaran darah. So bila dia lancar peredaran darah, so kulit kepala dia ataupun orang kata folikel rambut tu pun dia akan tumbuh dengan meriahnya, dengan sihatnya. So satu lagi Kak, untuk estrogen ni, kalau dekat luar akak rasa agak-agak lah berapa. Biasa akak tengok iklan kan, orang kata macam buat rawatan untuk tumbuh rambut. Agak-agak lah. Biasa berapa kalau tengok? 1,700 bukan 1,000 lah. Tak lagi. Dekat sini untuk kita punya scalp exosome ni, treatment ni hanya 599 saja. 599 saja. And then yang benda ni kalau akak buat continuously memang boleh nampak result. Memang boleh naik lagi dengan meriah-meriahnya. Sebab sebelum ni akak cakap akak betul dah lama sangat tak buat treatment, tak pernah buat scalp treatment kan. So tadi scalp treatment yang kita bagi dekat akak tu, yang estrogen revival ni memang kita bagi free je Kak. Serius lah. Serius. Akak tak payah bayar 1 sen pun. Betul-betul me time hari ni.
Kita baru nak bayar nak ni. Tak apa. Hari ni memang betul-betul nak bagi dekat akak enjoy, relax. Okay. Dan sebelum ni tadi kan masa kita borak-borak tadi, akak cakap akak pun memang tak ada tonik sebelum kan. Sebab yelah bila kita membesar kita pun tak tahu benda-benda tu semua. Betul. macam sebab akak macam punya ni kan. So hari ni saya nak bagi akak ini kita sendiri punya Inaya hair serum. Yang ni Inaya hair mask. Hair mask ni akak pakai je lepas shampoo rambut. Yang serum ni akak pakai lepas color rambut. Serius ke awak? Ya, serius. Terima kasih. Sama. Okay. So, akak janji dengan saya akak pakai tau. Pakai. Jangan buat perhiasan je Tak pakai. So yang ni memang untuk anak-anak pun boleh pakai, tak ada masalah. Jangan anak perempuan kat tadi kan. Nak pakai yang serum ni boleh, hair mask ni pun boleh. Okay. Okay. Terima kasih banyak-banyak dia. Sama-sama. Okay.